Nah, ambil bilik. Aku tak ada bilik, aku nak bagi macam mana? Hang bagi duit pun 1 juta pun hang bagi kat aku tak ada bilik, aku nak bagi macam mana? Itu sebenarnya, adakah kerana pihak hotel sendiri dia dah dapat book tapi dia ambil lagi? Amalan overbook ni biasa, sebab dia akan buat macam ni tau. Dia akan peringkat awal dia overbook, kemudian dia akan buat tapisan, dan overbook tu dia akan berlegar di kalangan player hotel di sana. Kalau ni overbook, okey, tak ada hotel ni, dekat hotel dia tak ada, dia akan pindah ke hotel sekian. Gitu. Tapi oleh kerana permintaan terlalu tinggi, yang minta tu semua confirm, semua tak ada buat cancellation. Jadi dia orang mengharapkan cancellation lagi. Masalahnya mereka mengharapkan cancellation. Kenapa? Nak bagi mudah faham macam ni, ada 100 bilik, dia ambil 150 bilik untuk 100 bilik. Kenapa? Dia takut 50 ni cancel. Kalau 50 cancel, 50 ni boleh tampung, supaya hotel dia tak kosong, dia ambil overbook, dengan harapan ada yang cancel, kemudian yang overbook tadi boleh masuk slot, slot in dalam slot yang kosong. Tapi tak berlaku. Itu yang menyebabkan ada yang kena pindah jauh. Benda yang tak pernah berlaku dulu pernah berlaku. Saya sendiri lihat depan mata ada jemaah daripada Turki, dia punya grup dia lah, datang nak masuk hotel di Anwar Movenpick, tapi tak boleh masuk. Kemudian dia bagi duit cash. Ni aku bagi duit cash. Aku nak bilik lah ni, jemaah aku duduk sini lama dah tak boleh masuk. Lepas tu dia ambil hotel ni, ambil beg tadi, ambil bilik. Nah, ambil bilik. Aku tak ada bilik, aku nak bagi macam mana? Hang bagi duit pun 1 juta pun hang bagi kat aku tak ada bilik, aku nak bagi macam mana? Gitulah dia punya keadaan dia. Semua orang hadapi benda yang sama.